Terima kasih banyak-banyak kepada Tiga Suara. Selamat Hari Wanita, Syul. Terima kasih. Tak sangka dapat ucapan daripada DJ Nasional FM Tiga Suara. Besar hati sangat. Tapi just nak recap lah, takut ada confused. Sambutan Hari Wanita sebenarnya semalam 8 hari bulan. Dan temanya sebenarnya adalah warna ungu lah untuk melambangkan pemberkasaan wanita. Sebab tu lah mungkin Tiga Suara dia ada delay sikit dia daripada US ke. Sehari delay. Tak lagu raja. Okey, kita nak bawa topik hari ni yang pertama, tapi kita nak bawa anda ke Selatan Tanah Air. Ke Johor dulu. Ini adalah berkaitan dengan inisiatif My Safe Food, kurangkan pembaziran makanan, bantu golongan asnaf. Apa kata kita saksikan kisah ini? Bagi mengimarahkan bulan Ramadan, Yayasan Johor Corporation Jacob menjalankan program My Safe Food. Mengumpul lebihan makanan tidak terjual di bazar Ramadan seluruh negeri untuk diagihkan kepada golongan memerlukan khusus asnaf. Program berjalan sejak awal Ramadan telah mengumpul lebih 1.6 tan lebihan makanan setakat minggu ketiga Ramadan. Dalam tempoh sama, program tersebut telah memanfaatkan 2,589 penerima termasuk golongan asnaf. Inisiatif digerakkan oleh sukarelawan termasuk kaki tangan Hospital KPJ mengumpul makanan di bazar terpilih sebelum diagihkan ke golongan asnaf pada hari sama. Program mendapat sambutan menggalakkan daripada lebih 100 peniaga bazar berkongsi rezeki dengan golongan memerlukan. Kita memupuk budaya berkongsi rezeki dan juga kebersamaan bersama komuniti, dan seterusnya memastikan lebihan makanan tersebut diuruskan secara bertanggungjawab dan memastikan juga lebihan makanan yang masih elok itu diagihkan kepada golongan-golongan asnaf, B40 dan kawasan-kawasan penduduk yang memerlukan. Kutipan yang dijalankan pada Jumaat lalu merekodkan 62.35 kilogram makanan dan diagihkan ke Madrasah Tahfiz Al-Jauhar di Kota Tinggi. Dan diharapkan program ini dapat membantu mereka yang kurang berkemampuan dan dapat menikmati makanan yang masih lagi lebih baik, masih elok, masih boleh dimakan, di mana kami mengadakan sebelum diagihkan, kami memeriksa, kami menimbang, kami membungkus. Program melibatkan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Pemuda Gema Malaysia serta SW Corp menyasarkan pengurangan pembaziran makanan semasa Ramadan. Program juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung kepentingan pengurusan makanan. Erwin Zaid, RTM.